Hai, masuk balik, masuk balik. Masuk balik, masuk balik. Okey geng, hari ni kita nak isi di Petronas. Kita akan menggunakan aplikasi Settle. Settle ni merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh pihak Petronas untuk memudahkan para pelanggan mengisi minyak tanpa perlu ke kaunter. Kita boleh buat sendiri je. Guna Settle ni untung dia satu, jimat masa. Tak payah nak teruk-teruk pergi kaunter, dan kita boleh collect point untuk nak tebus hadiah ataupun boleh juga untuk nak tebus minyak. Okey, sampai dekat pump. Okey, kita akan gunakan apps Settle. Mula-mula kita klik purchase fuel. Lepas tu kat sini dia tulis Petronas Jajawi. Mana kata yang ni dia automatic detect lah dekat Petronas yang kita putih ni. Okey, klik purchase fuel. Lepas tu kita pilih pump. So kat sini aku duduk dekat pump 5. Kita klik, just klik nombor 5. Lepas tu kita ambil azas. Contoh kita nak isi kat sini RM80. Kita just type 80. Klik right. Lepas tu pay 80. Kat sini kita dah automatic. Dia dah klik dah use budi 95 untuk rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia. Kita akan dapatkan harga minyak murah lah dekat sini. So untuk warga asing ataupun yang bukan warga negara Malaysia, dia tak akan dapat lah budi 95. Then kita klik pay. Lepas tu kita verify dengan fingerprint kita lah. Okay, unlocking pump. Pump is now ready. Okay, you may start fueling now. Okay, baik. Okay, kita boleh isi minyak sendiri. Tak payah lagi nak ke kaunter. Mudah je. Ni kita letak balik nozzle dia. So kita akan dapat notifikasi daripada Settle. Okey. Itu saja, mudah dan cepat. Okey guys, minyak full 80 untuk Grand Livina. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku berada dekat kawasan Bukit Merah dengan family aku. Hari ni kita nak ke Taiping. Okay guys, lama dia punya view, mantap dia. Ini tasik Bukit Merah. Okay guys, jom kita teruskan perjalanan ke Taiping. Aku keluar ikut alok poso saja, malah nak keluar kat Taiping Utara. View cantik. Okay guys, saat lagi apa-apa aku update saja, berhenti tengok pemandangan yang indah dekat Bukit Merah ni. Indah tak indah, naik anak Toman pasang. Okay guys, lagi aku update lagi. Jom cari gas. Pagi ni boleh ni masuk je. Ha? Boleh? Harimau. Ambil gambar harimau. Mana? Tadi aku keluar ikut exit Alok Poso saja. Aku nak lalu dekat kawasan Bukit Merah tu kan. Nak tengok view kawasan tu. Tak jauh mana, lebih kurang ya. Kalau nak keluar aku Taiping Utara pun, aku rasa dekat Alok Poso lebih dekat lagi lah. Dekat pun dalam 1-2 kilo je. Semua jalan dia bersih-bersih sikit lah. Ni kami dah menghampiri kawasan Zoo Taiping. Okay guys, kita beli tiket dulu. Untuk kanak-kanak tiket dia RM8, antara 3 hingga 12 tahun.
Untuk dewasa RM16 seorang. Yang ni untuk yang orang kata apa? Bagi kau tengok. Okay guys, ni tiket dia total kita 6 orang berapa? 88 ringgit. Seorang kanak-kanak dan 5 orang dewasa. Jom kita masuk. Masuk dulu dah. Boleh gamat tak apa bang? Tahu, dulu kita ambil dah bang. Tak payah. Kita mau jalan terus. Nak ambil tak? Nak ambil tak? Okey, jom. Okey, kita dah sampai ke kawasan Serigala. Mana? This is Serigala. Mana dia? Ni, burung hantu. Burung hantu. Burung. Kuruk, 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 kuruk. What is that? Leno je tu pagi. Meow. Meow. Daripada Leno juga. Leno burung hantu ni. Oh, aduh. Aduh. Hoi, burung hantu. Teddy. Oh. Ni kandang burung hantu. Tapi tu lah guys. Situ sekok. Situ sekok. Dan situ sekok. Masih lagi tidur. Ni buaya jejulung. Abang ibu takut. Ibu tak bagi. Tu dia buaya guys. Meow. Meow. Ni buaya darat ni. Ni buaya jejulung. Nampak guys? Adik tu. Buaya adik. Nampak tak dalam kamera? Macam tak nampak. Nanti aku zoom. Tu buaya jejulung ni dia punya apa tu, muncung dia kecil kan? Hak ni lah buaya yang daripada buat lawak tu. Ada? Lawak. Jom. Kesian lah buaya ni. Come on. Yang ni chimpanzee. Hai chimpanzee. Baiklah. Oh dia. Kulit sama macam lah. Langgar ni. Tu satu grup tu. Tu lawan cari kutu lah. Ui. Ni macam mana boleh terlepas ni? Ada lubang ke? Dah ni jenis. Hai, masuk balik, masuk balik. Masuk balik, masuk balik. Dia different. Mana boleh. Alamak semak ah. Alamak semak ah. Macam mana dia boleh terkeluar? Muka tangan hitam. Dia panggil benda ni muka tangan hitam. Keluar dah. Oh. Buat show. Macam mana lah boleh terlepas? Semak. Duduk jealous. Dia tak boleh keluar. Okay guys, ni adalah buaya tembaga. Buaya tembaga. Mari kita tengok kat mana dia. Tu dia dekat tepi tu buaya. Tu. Kau nampak tak? Buaya. Ada buaya ayah. Okey, kita sampai dekat kawasan Rusa Ubi. Sambar dia. Rusa ubi. Tak tahulah ni ubi apa, ubi kayu ke, ubi keledek ke. Ubi apa lah ni? Ubi kentang. Ubi? Mana satu ya ubi? Tu besar ni. Busuk lah. Dah berak mata. Harum. Kurban. Apa berak mata ke kurban apa? Rusa ubi. Tu ada tanduk ni. Mungkin ada yang jantan ada betina. Yang tak ada tanduk tu betina kot. Ya. Mungkin lah. Ataupun tanduk kecil tu ke. Allahuaklam. Ni dia ni yang bawa duk panggil ni babi-babi lah ni. Ni babi.
Tu dia babi. Tu babi. Babi hutan, wild pig. Baby. Dalam kandang babi ada monyet main duk makan. Babi. Dengan ada bewok. Monyet pun ada, relax lah. Duk kawan elok dengan babi. Tu. Oh, crazy betul babi-babi ni. Mana ada sekok ni? Tak tahu saya tengok. Sekok ni ke lah. Ada lagi tu bawah pokok. Kamu tak nak kawan babi? Tengok ah, tu dia tengok, tu babi. Babi. Duk sondoi ah, dia sondoi, dia suka buat. Jangan tu monyet. Jom. Oh, dia pancing kentut. Yi. Monyet tu duk kawan elok. Monyet liak ni main sini. Singa Afrika, African lion. Tu dia kan. Sabar, tak nampak muka dah. Singa bunyi macam mana lang? Right. Bukan dia. Tu singa lorong gigi. Right. Sombong. Oh dia beruang. Oh ni bahaya pagar elektrik. Duk bunyi tu. Bahayanya. Beruang matahari. Melayan sun bear. Mari tengok. Tu dia. Boleh lepak kat situ lah. Oh tu elektrik tu je shot kat situ. Oh, ada pokok. Kan memang macam tu. Memang macam tu kot. Apa? Dia kata tu lagi. Saya tu naik ni pula. Seterusnya adalah pameran beruang matahari. Aneka makanan ringan dan minuman. Oh ada snake. Beratur itu nak naik train. Okay guys, kita naik train pula. Apa tu? Bertemu jodoh di Zoo Taiping. From Taiping with love. Alang. From Taiping with love. Enjoy our visit. Yalah, dia boleh letak story dah nanti. Tu benda tu duk tengok kita. Mana? Hai. Dah buat masa. Tu. Burung kasawari adalah burung yang tergolong di dalam kumpulan burung yang tidak boleh terbang. Sianya. Burung kasawari betina mempunyai saiz badan yang lebih besar berbanding burung kasawari jantan. Burung kasawari dewasa mempunyai bulu-bulu kasar berwarna hitam. Burung tu. Ini kasawari. Apa ada terpisah? Mari nakal sikit orang. Ada terpisah. Dia kurung. Oh. Kena denda ni. Kuarantin. 左边是鹤鸵，英语 cassowary 又称石火鸡，属于鹤鸵目，属于大型的平胸鸟类，也是儿鸟的近亲。现今主要分布于印尼努沙登加拉群岛和马鲁古群岛、新几内亚岛一带与澳洲。Di sebelah kanan mempamerkan haiwan yang menjadi ikon atau simbol logo Zoo Taiping and Night Safari Negeri Perak, iaitu seladang. Seladang banyak terdapat di India dan dikenali sebagai bison India. Bison India. Ni bukan bison yang Mak Saleh punya tu. Bison. Bukan, bison dia macam ni ya. Pameran di sebelah kanan ialah pameran badak air, haiwan herbivore yang boleh menghabiskan kira-kira 45 kilogram makanan sehari serta menghabiskan 80% masa di dalam air. Badak air hidup berkumpulan dan diketuai oleh badak air betina. Ikan banyak lah. Mana? Tu. Salah satu pameran yang menarik di Zoo Taiping and Night Safari ialah pameran gajah Sungai Perak. Gajah adalah haiwan yang gemarkan air kerana mereka suka mandi dalam cuaca panas
untuk membersihkan diri dan mereka memerlukan 40 liter air untuk minum dalam sehari. Tuan-tuan dan puan-puan kami berharap lawatan anda pada hari ini akan membawa banyak manfaat. Sila pastikan tiada barang peribadi anda tertinggal dalam tram dan sila turun sebelah kanan. Terima kasih dan selamat jalan. Elephant. Kat sana ada 2 lagi. Tengok gambar dengan gajah. Tengok gajah tu, gajah. Pendek lah gajah ni, kaki dah tu. Gajah kecil lagi ni. Sama umur dengan Alang ni. Alang, gajah ni baru sama umur dengan Alang. Adik. Wafiq dengan adik. Sekejap dia semuk ayak ni. Adik, Wafiq. Terjun. Kecil lagi gajah ni. Tu, tengok tu. Dia nak buat apa? Dia duduk lukis tu. Okey apa? Dia panas. Siapa yang pegang burung? Burung ni. Tu dia melekat ah. Apa dia tu? Oh, sini ada souvenir shop. Kita masuk je. Ibu kena pakai ni harimau. Kalau macam ni ada 3 gambar, ni 1, ni 2. Oh ni gambar kat sini. Kalau nak boleh bayar. Berapa ringgit ni? Kalau macam ni 1 30, Oh, 2 okey. 50, 3 ni. Okey. Macam mana? Syok tak? Syok tak adik? Siap. Nampak tak harimau? Nampak? Harimau apa tidur? Jom kita pergi makan. Jom pergi makan. Keluar kat mana? Kat ni kan?